Jom kita kira keuntungan simpanan 1 dinar emas dalam masa 3 tahun. 1 dinar emas keluaran Publigo ini harganya RM1,204 pada tahun 2022. Hari ini selepas 3 tahun, jika 1 dinar ini dijual semula kepada Publigo, anda akan menerima bayaran bersih sekitar RM2,472 selepas tolakan spread 9%. Bermaksud keuntungan anda ialah RM1,268 atau 105.32%. Keuntungan 1 dinar ini untuk 1 tahun adalah 35%. Sekarang kita bandingkan pula dalam simpanan di ASB. Jika anda simpan RM1,204 di ASB pada tahun 2022 dengan purata kenaikan dividen 5.5% setahun, sepanjang 3 tahun yang lalu, keuntungan anda hanyalah sekitar RM198, iaitu 6.4 kali ganda lebih rendah berbanding keuntungan dalam simpanan emas. Untuk simpanan jangka pendek kurang dari 2 tahun, ASB dan tabung haji adalah lebih sesuai kerana dividennya agak stabil dan tiada isu turun naik harga. Tapi untuk simpanan jangka panjang iaitu lebih daripada 2 tahun dan ke atas, simpanan dalam bentuk emas adalah lebih sesuai kerana ia memberikan keuntungan yang lebih walaupun selepas tolakan spread value. Bagi anda yang nak mulakan simpanan emas ataupun nak mengalihkan sebahagian daripada simpanan anda, boleh terus hubungi saya untuk saya bantu sebaiknya.